Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najwa dan abah saya. So pada video kali ni kami berdua nak makan ayam Korea. Gitulah sebab sebelum ni Najwa pernah makan tapi Najwa rasa tak puas hati, tak cukup. So kali ni Najwa buat yang banyak. Ia ada 10 ketul tapi satu ketul tadi Najwa dah makan sebab Najwa rasa macam tak tahan tengok dia punya kesedapan tu. So Najwa rasa lah sumpah sedap gila rasa dia korang. So Najwa memang tak sabar sangat nak makan. Gitulah sebab rasa dia manis-manis, pedas manja-manja gitu. So kepada yang baru tengok video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najwa upload. Tanpa melengahkan masa, jumlah kita mula. Bismillah. So jumlah kita mula rasa. Dia nak rasa ayam dia dulu sebab memang sumpah sedap gila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap gila korang. Tu cakap pula. Nak kicap be? Najwa tak nak kicap sebab Najwa nak makan dengan dia punya sisa sos Korea dia tu. Sebab sedap tak korang? Dia punya ayam ni lembut tau. Pedas ke tak bagi mu habis? Boleh lah sikit-sikit. Tapi dia sedap. Manis-manis macam tu. Manis-manis tu buat rasa pedas dia hilang lah macam tu. Dia macam bagi kurang pedas. Banyaknya sos dia. Merah menyala korang. Bismillah. Tiba-tiba ada pula rasa pedas gitu sebab nasi ni panas-panas lagi tau. Lepas tu makan pula dengan ayam Korea pedas. So dia jadi macam pedih dekat lidah. Tapi sedap gila. Punya pedas ni buat ayam ni makan sedap tau. Berpeluh dah ni korang. Tiba-tiba dia rasa pedas dia tu datang.
Mula rasa larat ke nak makan ayam ni. Tak boleh, pedas sangat. Pedas gila korang. Terbakar rasa lidah ni. Alhamdulillah guys, so Najah pun dah kenyang. Memang tak boleh habiskan lah sebab pedas pula. Tiba-tiba datang macam tu. Lepas tu dah keluar dah air mata ni dengan hingus apa semua. Memang dah tak larat lah. Perut pun rasa macam pedih sebab pedas je. Gitulah. So Alhamdulillah guys, Najah pun dah kenyang. Dah. So sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarah yo.